Kalau kawasan yang licin macam ni lebih senang lah. Kita ambil queen dia secara perlahan-lahan. Sekarang ni saya berada di Ipoh Central Mall. Lebah yang kita nak selamatkan ni ataupun pindah adalah lebah Hafiz Cerana. Lebah ni tak banyak, dia just berkumpul saja. So potensi yang ada queen kemungkinan dekat situ. Kita tengok dekat bahagian luar, kita tak nampak queen lagi. So apa yang perlu kita buat, macam biasalah, kita akan scoop and then masuk dalam kotak ni. Untuk teknik scoop ni, jari kita mesti macam ni. Faham eh? Jangan terlalu kasar ataupun ni. Jangan tertekan dia. Scoop macam ni, nampak, tarik sikit slow. Kalau kawasan yang licin macam ni lebih senang lah. Okey, kita dah masuk perlahan. Tengah empat. Nampak saya letak slow je. Dia sudah merayap. So saya dah nampak queen dia. Cuba teka kat mana. Kat sini. So macam biasalah, kita ambil queen dia secara perlahan-lahan, tak perlu gopoh. Okey. Okey, alhamdulillah kita dapat queen dia. So macam ni tugas yang mudah lah. Nampak ni queen dia. Saya pegang belah bawah. Kita masuk dalam queen cage ni. Sebelum kami datang, sebenarnya diorang dah spray tau. Ada jugalah mati, tapi tak berapa banyak. Yang diorang spray tu bukan queen yang mati. Sebab biasanya queen dia akan duduk bahagian dalam ni. Queen dia takkan duduk luar. Biasanya lebah luar ni lebah Gatsby ataupun lebah penjaga yang duduk bahagian luar ni. So bila ada queen dia akan rembeskan feromon dia. Lepas tu lebah pekerja akan masuk lah dalam kotak ni. Sebab itu kalau kita nak pujuk lebah, kita kena letak queen dalam kotak lah. Nanti lebah pekerja tu dia akan masuk lah. Kalau situasi lain tak jumpa queen, kita umpan dengan sarang pun boleh. Sekarang memang tak ada lah, dia baru nak create. Dia 3 hari kan? Dia baru nak buat lah. Ada cubaan lah. Sebab dia tengok tempat tu macam menarik ke kan. Okay, semua bye-bye.